Annahum, dengar prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Annakum yuhibbuna ahlal baiti Rasulullah sallallahu. Mereka adalah golongan yang mencintai ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawallawnahum. Bila kita yatawallawnahum ni mengasihi, menyayangi tuan-tuan dan puan sekalian, menjaga hak-hak mereka. Wa yahfazuna fihim wasiyata, dan mereka menjaga wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. It's very clear. Wasiat Nabi supaya apa? Supaya jaga kaum keluarga Nabi. Kita jaga. Tapi kita kena ingat, dia jaga ada limitasi tak? Ada. Apa-apa perkara yang bercanggah dengan prinsip-prinsip ahli sunnah, hang mai habaq lah hang kaum keluarga Nabi, adik-beradik dengan Nabi, sepupu Nabi ke kaum keturunan pak, semua keturunan belah apa ni, Bani Tamim apa semua ni, mai cerita apa semua. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita habaq kat dia, nak habaq bagi kat hang Abu Lahab pun pak menakan Nabi. Kalau Abu Lahab buat menakan Nabi, aku tolak, Nabi tolak, Allah Subhanahu Wa Taala tolak, takat hang ni tak ada apa. Kat itu. Kadang-kadang orang ni dia main guna dia punya status keturunan dia. Aku kaum keluarga Nabi, hang nak sayang aku. Oi, hang nak marah aku, mana boleh dia tak? Dia kata hang kena ikut, aku nak buat benda ni, aku nak buat benda ni. Tak boleh. Kalau hang buat benda tu bertepatan dengan apa yang Nabi ajak, aku ikut. Sebab kasih kepada status hang itu satu kewajipan ke atasku. Tapi kalau hang buat bercanggah dengan apa yang Nabi buat, Allah kritik Abu Lahab. Nabi tolak pak menakan dia sendiri, pak saudara dia sendiri. Takat hang ni yang jauh berkandak dengan Nabi SAW, tak ada apa. Status hang aku hormat, tuan-tuan dan puan sekalian, status hang aku sayang, tapi amalan yang hang nak bawa ni aku tak diterima. Tuan-tuan dan puan sekalian. So kita kena clear benda tu. Sebab orang kita ni dia mudah tau. Orang Melayu ni dia payah sikit nak jadi Tok Syekh pasal hidung kepek. Dia tak handsome sangat. Dia tak lawa. Tuan-tuan dan puan sekalian. Dia tak apa ni orang tengok. Orang tengok tak berkenan, orang tengok sekali kena tengok 8 kali baru berkenan. Tapi bila mai Tok Syekh ni mai daripada sana belah-belah Timur Tengah, mai daripada belah Iran, Iraq tu mai segok, serban, putih, comel, elok, keturunan Nabi. Allah. Padahal bercambah keturunan Nabi, jiran dia keturunan Nabi pun dia tak heran. Tapi orang kita ni dengan penampilan ni tuan-tuan dan puan sekalian, dia cukup tu baru. Itu yang nak cerita-cerita tu. Tengah-tengah saya bertawaf ke Kaabah, tiba-tiba lalu seorang lelaki yang bersari, wajahnya putih. Tegur saya, suruh saya ingati Allah, berzikir ketika tawaf. Lepas tu saya paling-paling hilang. Dia cerita itu. Banyak cerita gitu. Orang kita kan cerita-cerita. Jadi tuan-tuan sekalian, tadi biasalah orang kita dia dengan ni. Sebenarnya itu bukan dalil dan itu bukan hujah. Keindahan wajah rupa, tuan-tuan dan puan sekalian, itu perkara kedua. Bukan dalil untuk kita mengikuti seseorang bergantung kepada wajahnya. Tetapi dalil kita mengikuti dan mencontoh seseorang bergantung kepada ketepatan perkataan, perbuatan, pengakuannya dengan apa yang Nabi bawa. Sebab itu kita ikut. Itu prinsip. Tuan-tuan dan puan sekalian.